Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Hobin Jang Hobin. Nak tahu sah atau tak lantikan Yang Tuan Besar baru kita? Buka saja Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Buka Fasal 11. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan yang menyatakan dialih tulisan dari Jawi. Jika sekiranya Yang Maha Mulia tiada lagi menjadi Yang di-Pertuan Besar dengan kuat kuasa syarat Fasal 9, Fasal 10, 1/B atau 10A/2, maka adalah menjadi kewajipan kepada Undang-Undang yang 4 memilih Yang di-Pertuan Besar lain. Apakah Fasal 9 dan 10? Pasal 9 mengundurkan diri dengan sukarela. Maknanya dulu Yang Maha Mulia Tuanku mengundurkan diri daripada menjadi Yang Tuan secara sukarela. Pasal 10, Yang Tuan Besar diturunkan setelah satu siasatan yang penuh dibuat kerana satu, uzur yang amat parah, maknanya sakit teruk, buta ke, koma ke, ataupun sakit yang parah lah. Tuanku sihat Alhamdulillah, hari ini bersolat Jumaat bersama dengan rakyat jelata di salah satu masjid di Kuala Pilah. Yang kedua, bersifat keji dan langgar hukum syarak. Ada ke tuanku pergi minum arak dekat kedai-kedai mana-mana, dekat pub mana-mana? Tak ada kan? Jadi tuanku sentiasa berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan matang, sentiasa berada dalam keadaan tenang. Yang ketiga, tidak ikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Maknanya buat sesuka hati dia je, kan? Selama ni ada ke tuanku melanggar Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri? Tak ada kan? Yang keempat, disabitkan bersalah dalam Mahkamah Khas Perlembagaan Persekutuan. Maknanya ada melakukan jenayah ke apa kan? Baru boleh dilucutkan atau diturunkan daripada menjadi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dengan syarat perisytiharan pemecatan telah ditandangi Undang yang 4 dan Menteri Besar. Jadi Menteri Besar pun tak sign apa-apa kan. Maka jika Yang Tuan Besar sekarang belum lagi diturunkan dengan menepati Fasal 9 atau Fasal 10, menurut Fasal 11, pelantikan Yang Tuan Besar yang baru adalah tidak sah. Jelas, mudah saja kan. Angkat sumpah dekat hotel Negeri Melaka. Tak tahulah macam mana kan keadaan macam ni. Tapi itulah saya pelik. Rakyat yatim tu lebih sudu daripada kuah. Orang politik tu. Orang politik, dia tu suku mana, perut mana tu. Orang politik. Kan? Orang politik. Geli hati kadang-kadang. Kita, rakyat Negeri Sembilan, tak kisahlah siapa pun, kita harus menghormati institusi adat. Perlu menghormati institusi raja. Jadi kalau kita sendiri tak mampu nak menjaga, kalau kita sendiri tak mampu nak ikut adat, adat ni berkaitan dengan adab. Kenapa jadi macam ni? Adakah salah satu daripada apa yang saya bacakan tadi tu ada kaitan dengan tuanku? Tak ada kan? Jadi kerajaan pusat dah mengisytiharkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir adalah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang sah. Daulat tuanku.